Ini bagaimana dah? Apa tu? Itu lampu. Itu lampu. Depan tu macam ada guard lah, aku nampak. Ya. Masa dia kat pokok dia ke apa? Tak nampak pun. Ini sesuatu ke tak? Ya pak. Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Guys, hari ni aku dekat di satu tempat di Shah Alam. Tapi aku tak dibenarkan untuk buka tempat ni kepada umum. Tempat ni macam bukit sikit. Bukit sikit kan? Bukit. Jadi kita teruskan berjalan. By the way, kat sini katanya aku diberitahu ada makam Tapi sekali lagi aku tak dibenarkan bagi tahu itu makam siapa. Alright. Slowkan sikit aku punya. Nampak? Okay. Kau sana. Sekali lagi. Ya, ada siapa-siapa yang bercakap? Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Baru tadi aku dengar macam ada suara lelaki. Dia macam hey macam tu. Ini tempat track jogging. Ya. Kalau Amy ikut ni mengah ni. Ya, ada pondok roboh. Oh, pondok roboh. Okay. Apa kita nak buat fikir orang nak ganggu sini. Macam bau sungai kan? Bau sungai? Bau macam ada sungai. Ni bukit juga ni. Tak tahu pula ada dekat tengah-tengah Shah Alam ni. Aduh, ni pulang-pulang bukit macam ni. Untuk kita
buat aktiviti riadah Dan aku rasa menyesal sebab pakai sweater. Aku pun tak tahu kenapa aku pakai sweater hari ni. Tak dalam beg pun betul. Tak, aku pakai sweater je ni. Oh, tak pakai baju. Tak, dia baju dalam. By the way, kat sini guys, masih ramai lagi tim paranormal yang tak tahu tempat ni. Hanya batu kerat. Hanya segelintir je lah. Tiga explore. Bukan game park. Kita orang lebih kepada explore, bukan paranormal. Boleh. Kita kat dua tempurung ni. Oh, ada. Betul. Biasa je ramai dah buat. Kalau buat dah tu okey lain nasi ni kan. Tengah bandar. Okey sangat. Kan. Lain okey. No problem. Benda mengarut ni. Kau cakap apa Sam? Macam mana dia boleh tahu benda ni? Tak tahu lah. Yang Faizal Rozi tu lagilah. Macam-macam tempat. Macam mana dia cari tak tahu. Kan? Kena menonton kan dia. Kira kita punya idola. Inspirasi. Dia lah yang pertama. Oh, ni benar dah sampai lah guys. Kita dah sampai guys. Panjang lagi. Nangis. Oh, aku ingat. Dulu ada bangga tempat ni. Untuk taman dia punya panjang. Ya. Okay, keluarkan lampu tu. Keluarkan lampu ni. So ni tower dia guys. Menara dia. Aku ingat jauh lagi. Alhamdulillah sampai. Cek bawah sikit. So tu dia guys. Menara dia agak tinggi. Jadi sekarang kita akan cuba panjat. Bismillah. Keadaan masih kukuh ya rasanya. Tempat ni kalau dia orang nak buat lah. Kan. Orang tak mau manjat.
Masih kukuh lagi lah. Jangan risau. Masih Kantoi Sam. Wah. Kita orang tak jumpa lagi dia punya makam. Sebelah mana kita orang, sebab info yang diberikan agak susah lah nak ni. Masih macam ada detail. Detail sangat. Tak ada tenaga tu. Aku percaya guys, aku memang suka pergi tempat-tempat macam ni, tempat yang tinggi. Aku nak tengok dunia dengan cara aku lah. You know what I mean? I just do what I like to do, bro. Tempat ni sangat cantik. Kita jaga bersih. Sampai datang di sini tak boleh. Okay, jom kita turun. Tak boleh ni, kena pakai CCTV. Lokasi seterusnya iaitu makam, kalau sempat lah, sebab ni nak hujan ni. Aish, hari macam nak hujan lah ni. Aku rasa di belah atas bukit ke makam? Mungkin. Dia nak menitik-nitik guys. Sekejap. Ni cepat sikit ni. Wow. Ni bagaimana dah? Apa tu? Itu lampu. Itu lampu. Nice. Depan tu macam ada guard lah, aku nampak. Risau lah. Aku rasa next time je lah. Ada guard tu atas tu. Tak ada orang. Ya. Macam lampu teruk tu. Tak ada orang. Hah? Tak ada orang. Orang eh? Tak ada orang. Okay.
Atas tu macam tempat ni. Lepas tu ada guard tu macam. Ada kat Mantap. bukan kat ni. Pondok guard. Risau. Masa ada kat pokok dia kat apa? Tak nampak punya. Dengar sesuatu kata. Siapa? Binatang lah. Cek. Binatang ke apa? Sekarang pukul apa? About 12.30. Ingat jalan balik tak? Kalau aku pergi explore seorang ni confirm asyik sesat aja. Tapi setakat ni tak ada lah sesat. Memang tempat macam ni kita kena ajak dua orang. Aku risau dari tadi lagi. Besar sangat. Tak ada. Kau ada bawa kanan? Tak ada. Apa tu? Ya, doa Nabi Sulaiman. Assalamu ala Sulaiman fil alamin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Bawah ni bagaimana? Oh yeah. Siêu lăng công phu sinh. Ho ho yeah. Tak tahu. Tak aku tiba keluar lagu tu. Memang kena ajak budak ni. Lagi dia kasi exercise. Ya, apa siap? Dia datang apa? Monyet ni. Monyet macam burung. Burung. Sorry, makam tak jumpa. Belum ada rezeki. InsyaAllah kita akan repeat lagi nanti kat sini. Sebab tak dapat masjid. Itulah aku teringat nak pergi makam tu, tapi belum ada rezeki kot. Okay, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye bye.